Okay, yang dah sampai boleh get ready dulu. Kita tunggu kawan-kawan kita lagi. Yang perempuan yang lain mana pengawal semua? Okay, yang kat luar boleh sampaikan langkah awak. Weh, kau tengah ni. Tak sampai kita nak buat eksperimen hari ni. Weh. Kau betul-betul lah kau fikir berdepan kau. Okay, Damia boleh bagi salam dulu, Damia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bagi salam ke Cikgu Zorina sekali, Damia. Okay, baik, boleh duduk. Alright, so siapa dah bersedia ke untuk kelas kita hari ni? Dah buat ke apa yang saya minta awak dekat rumah? Cuba keluarkan jota awak. Awak punya laporan eksperimen yang saya suruh buat, keluarkan, saya nak tengok. Okay, nampak confirm yang semua buat? Confirm? Okay, jadi hari ni, okay, kita akan buat eksperimen 5.1, iaitu berkaitan dengan sebatian ion dan sebatian. Sebatian apa? Sebatian covalent. So sebenarnya, okay, kat depan saya ni sebenarnya ada satu kotak. Tapi disebabkan kita dah agak masa, so saya terus keluarkan barang daripada kotak tu. So sekarang ni setiap kumpulan saya akan berikan satu file. Okay, akan ada satu file. Tapi dia dibahagikan mengikut bilangan kumpulan awak lah. So saya nak tahu berapa ramai kumpulan yang ada 5 orang. Yang ni 5 orang. Okay, saya nak awak setiap kumpulan hantar seorang wakil untuk datang ke depan. Okay, segera.
Awak berapa orang? 6. Okey, yang lain boleh dapat? Yusuf berapa orang? 5 orang. Ais? 5 orang. Rakish? 5. Syifa? 5. 3 boleh ambil yang ni. 6. Lagi satu kumpulan. Kumpulan mana yang belum ambil? Okey, saya nak awak buka file tu dan tengok apa yang ada dalam file tu sekarang. Okey, sepatutnya awak akan terima satu helai kertas misi ni. Okey, ada ke? Semua kumpulan dapat? Aris dapat Aris? Ada. Kemudian awak juga akan dapat satu jota bergambar. Ini ialah panduan eksperimen awak. Kemudian awak akan dapat lanyard nombor. So lanyard nombor ni saya nak setiap orang ambil satu. So seorang akan pakai satu nombor. Okey, boleh agihkan. Okey, kemudian awak akan dapat exit ticket juga. Tapi exit ticket ni nanti last baru kita akan guna. Dah. Dan awak akan dapat satu kertas Q&A. Okey, cukup? Semua kumpulan lengkap? Pakai. Okey, ada? Semua kumpulan ada ya? Alright. So sekarang ni kita bukan nak buat eksperimen biasa-biasa. Sekarang ni awak semua termasuk saya. Okey, kita ialah apa? Apa yang saya instructor? Detektif. Lagi apa lagi? Kita apa? Bukan mana lah. Mungkin detektif Syifa. Okey, kita apa? Okey, kita saintis yang bertugas di makmal forensik. Okey? So awak boleh tengok dekat awak punya kertas misi tu sekarang. Kita baca apa kes yang awak kena selesaikan hari ini. Okey, saya baca dulu sambil awak tengok sama-sama mengalih profil awak. Okey, Osman bersama Lupa baru saja melaporkan satu kes kematian mengejut seorang remaja di sebuah rumah sewa. Masa bersiasat menunjukkan mangsa mengalami anemia hemolitik yang teruk, iaitu pecahan sel darah merah. Rekod perubatan mengesahkan mangsa merupakan seorang pengidap penyakit genetik kekurangan enzim G6PD. Pengidap G6PD sangat sensitif dan tidak boleh terdedah kepada naftalina ataupun ubat gegat kerana sebaikan kovalent tersebut boleh menyebabkan sel darah merah mereka pecah secara mendadak. Dalam kelas ni ada yang ada penyakit G6PD? Emil, masa Emil tak bolehlah buat eksperimen yang melibatkan naftalina hari ni. Okey, di bilik mangsa, pegawai penyiasat telah menjumpai 2 paket bahan misteri berwarna putih yang tidak berlabel di atas meja belajarnya. Ada kan gambar tu? Okey. Yang ditandakan sebagai sampel A dan B. Pihak forensik mengesyaki salah satu sampel ialah magnesium klorida yang selamat. Dan salah satu ialah ubat gegat yang dihancurkan yang menjadi punca kematian mangsa. So tugas awak dan rakan-rakan awak ialah pakar forensik yang dipanggil ke makmal untuk kena pasti sifat fizikal kedua-dua bahan ini. Dan awak kena sahkan antara sampel A dan sampel B tersebut yang mana ialah naftalina sebelum jam 9 pagi. Ada setengah jam je. Kalau tidak, awak ada 1 jam. Tapi disebabkan perhimpunan, awak ada setengah jam. Jadi jelas? Awak dah faham kes awak? Siapa yang rasa macam masih tak faham tentang kes sendiri? Kan kalau tak faham boleh baca dalam kertas tu, boleh baca lagi sekali. Okey. Sekarang ni sebelum kita mula, saya tanya dulu satu soalan. Satu atau dua soalan. Apa maksud ikatan ion? Nasib? Apa tadi? Bukan logam dengan? Logam. Melalui apa? Pemindahan ke perkongsian? Pemindahan elektron. Very good. Bagi tepukan untuk Nasib. Okay. Apa pula maksud ikatan kovalent? Silakan. Perkongsian apa? Perkongsian elektron antara bukan logam dengan bukan logam. Very good. Bagi tepukan juga. Okay. So sekarang awak dah tahu dah ikatan ion tu apa, awak dah tahu ikatan kovalent tu apa. So sekarang ni kita nak kena pasti bahan yang awak eksperimen ni nanti ialah
apa? Naftalena ke ataupun magnesium klorida? So saya panggil random lah, Aris. Naftalena sebadan ion ke sebadan covalent? Okay, very good. Lagi tepuk tangan untuk Aris. Apa lagi saya nak panggil? Bagi perempuan. Damian, magnesium klorida? Ikatan ion ataupun sebadan ion. Okay, so sekarang ini, okay, awak akan buat dua eksperimen. Okay, kumpulan di sebelah sini akan buat kekonduksian elektrik. Di sebelah sini awak akan buat takat lebur dan takat ini. Yang B agak-agak siapa buat? Keterlarutan siapa buat agak-agak? Saya lah yang buat. Okay, so saya ada record video. Okay, mana video tadi? Okay, saya ada record video berkaitan dengan eksperimen ni. Ini misi satu ni, kita dah settle, awak dah tengok tu, awak dah tengok bahan dia. Okay, videonya. So saya ada record video, tapi saya pasang sekejap je supaya awak tahu apa yang kita akan buat untuk keterlarutan. Dan permatan untuk eksperimen keterlarutan awak boleh tengok dekat depan ni. Okay, so saya pasang kejap je, boleh tengok. Ini ikut tema. Okay, yang agak-agak awak antara yang penutup hijau dengan penutup biru tu, okay, bila dicelup, dicampurkan, dilarutkan dalam air suling, yang mana yang akan larut? Yang mana agak-agak? Naftalena ke magnesium klorida? Magnesium klorida. Nanti awak tengok dia punya pemerhatian, keputusan dia dekat depan ni. Larut ke? Okay, yang ni masa saya goncang tu sampai masa yang lama sikit lah. Okay, dia lambat sikit nak larut, tapi hasil akhir dia larut. Okay, untuk keputusan ni, pemerhatian ni nanti awak boleh tengok dekat depan. So sekarang kita akan buat eksperimen kita. So sekarang ni awak ada pakai awak punya lanyard, betul? Okay, so kita akan buat pembahagian tugas. Okay, supaya semua orang dalam ahli kumpulan awak ada kerja masing-masing. Okay, orang yang pertama akan ambil radas dan peralatan. Okay, tapi kat sini dah diletakkan. So tugas awak adalah awak pastikan semua radas dan peralatan mencukupi. Okay, orang pertama. Orang yang kedua, awak kena datang depan. Okay, awak ambil bahan eksperimen naftalena, magnesium klorida dan juga plumbum bromida, plumbum 2 bromida. Okay, jelas? Yang kedua jelas? Jelas. Yang ketiga, awak akan ambil papan putih mini kat depan ni dan satu marker pen di sebelah sana. Yang keempat, awak akan rekod pemerhatian pada papan putih ni.
dan juga pada awak punya laporan eksperimen. Yang kelima dan yang keenam, tugas awak hujung sekali nanti, awak akan pastikan meja awak bersih. Okey, sisa-sisa tu semua awak buang dalam bekas yang ini. Okey, dan mana tabung uji yang awak boleh basuh, awak basuh dan awak letak semula di sini. Okey, kemudian benda ni panas betul. Awak bermain dengan peluru bansa dan api. Jadi tolong pastikan awak berhati-hati dan masa dia tengah panas, biarkan dia je atas tumpukan ketiga ni. Tak perlu letak atas kain, tak perlu letak atas meja, tak perlu letak atas buku. Okey, biar je dekat sini dia sejuk. Dah sejuk baru awak. Okey, jelas? Jelas. Untuk Emil, ada Pak Siti saya tanya Pak Muhammad. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita mulakan? Ada. So kalau tak ada soalan, okey, awak boleh mula buat eksperimen awak dalam tempoh 10 minit sahaja. Okey? 10 minit awak bermula daripada sekarang. Mana yang perlukan mas? Ada dekat depan sini. Okey, dah ambil, boleh terus bergerak ke tempat awak. Segera. Okey, ada timer dekat depan tu. Okey, kalau awak macam tugas yang bersihkan, yang ambil radar, awak akan terlibat sama dengan eksperimen. Okey, yang pembahagian tu untuk pastikan awak buat tugasan tu juga. So, terlibat je. Macam dulu orang sejil. Berapa? Dia kat sini berapa? Saya awak beri siasatkan. Pemerakan awak buat pada awak punya papan putih tu. Weh, bagus. Cari weh lupa. Gunakan nama lain. Weh, kau buat babang. Pada pakai brand. Ya, ada sebab awak kau nama lain apa bromida. Sudah saya tu berapa bila jadi satu hijau baru. Nama lain. Ya, betul. Betul. Adakah ini memiliki baru Dah.
Ni mana aku punya ni. Oh, jangan ambil aku punya. Boleh makan ke? Ya. Ni. Ya. Dia aku okey lah nak. Mana bagi burger? Tak payah ke? Tak payah ke? Tak ada. Aku hidup kan? Satu dekat sini. Satu dekat sini. Satu lagi wayar menyambung. Sambungkan dengan mentol awak. Tak lagi lampai. Lighter. Sabar lighter. Ini lighter tunjuk panjang. Ambil lagi satu wayar. Ya. Baca kan? Dah terlihat tak dulu. Ini macam apa? Macam doktor lah nampak. Lambang sahaja kan? Tak lemburkan kan? Ini dah hidup belum? Dah hidup. Dia nak buat macam bromida. Bawah letak. Tak. Dia letak bromida. Tak, dia ada. Okay, sekarang lagi satu laburan. So, laburan maksudnya awak akan panaskan. Ni nanti sudah ni saya. So cepat. MG juga berapa? Kita nak cari yang Apa nama? Asyik ke depan kot Asyik. Ke depan kot. Weh. Kita tak ambil. Basuh tangan. Kau tu je. Saya nak tak pakai. Saya buat atas teman. Saya doktor. Dr. Mil. Ya, saya dah ya. Korang putih ya? Korang putih ya? Oh iya juga kan? Si. Asyik. Kalau pecah kan? Kalau pecah maksudnya
Apa yang ada? Pekerjaan yang kamu nak. Kau kerja bahasanya. Kau nak tahu apa yang Apa tujuan eksperimen ni? Okey, tapi sebab aktiviti ini dibuat secara bermisi, okey, tidak diketahui bahan A, bahan B itu apa. So macam mana you nak identify salah satu bahan tak dalam apa? So, punya dia tak? Kurang tepat. Yang ni awak tunggu apa? Soalan. Okey, sekarang ni objektif awak nak bandingkan kakak adik atau bahan kan. Okey, so final nanti kena awak kita ada SC polisi. Your SC polisi ni punya kita apa? So SC polisi punya aktiviti ni aktiviti ini sekarang dipanaskan salah satu adalah lebur tu. So yang lebur tu nanti Awak nak buat apa? Professional ke laboran? kalau tanya, you pergi pada teori, you tengok teori kan? Sekarang So, awak buat adalah tak sebab fizik, awak nak tengok bergurau bidang jadi kakak lebur dengan kakak kali fizik, orang banyak teori, mengalihkan action. sebatan komentar So, banyak adalah bergurau bidang. aktivinya rendah. Sebenarnya yang lebur itu adalah komentar ataupun, komentar ke bagi Sebenarnya ion kalau awak belajar sebelum ini cuma boleh mengalihkan action. so, yang sekarang kita tahu A, B pun kita tahu ada satu. A 65 ke, A 59 ke, kita tak tahu. Kita tahu berdasarkan sifat fizik dia. Di mana teori, dan teori, atau komentar, di aplikasinya adalah rendah. So, jadi kakak lebur, mana yang tunjukkan percaya itu adalah sebatan kovalent dan kita guna kat sini adalah daftar sebagai eksperimen itu kita pakai lilin. So sama lilin akan lebur. Okey? Saya ada bagus benda gitu kan. Sebab aneh. Ada yang lebur? Kalau yang lebih dulu dia nak Jadi ke lemah. Lemah bangsa. Coba keras. Apa korang buat? Apa yang korang buat? Kau pakai lain ke? Ego. Kau nombak tu. Kenapa dia macam mana? Betul. Tengok dah kalau dah bertukar tu dah settle dah settle awak. Dah settle dah bertukar dah. Kalau sudah jadi saya macam dah settle. Win, please. That's shy. Dia jadi shy. Tak payah. Kalau dia Dia lain sikit. Dia pakai Kau betul. yang ini lah. Dah siap. Ya, tahu lah. dia punya kepada Kurang design.
Boleh letak atas kain selebar bakar. Oh, Mika kan? Lah. Ha? Dia Mika kan? Ha? Dia tu lah. Tak, dia tu. Dah bergerak tak? Ya, 2 minit itu. Weh, Mil. Tak tu dah buka gerak tu. Bawah dia sejuk. Okey, kumpulan mana yang dah selesai? Okey, yang dah selesai, awak boleh kemas awak punya radius tambahan. Okey, kalau panas lagi boleh biarkan dulu. Okey, kemas yang ni je. Yang ini awak boleh letak balik dekat dalam awak punya bekas. Kalau panas letak dari sini kan. Oh iya dalam Terus akan diberikan itu apa? Sekarang ni tengok you punya ni. Awak habis sentuh dia punya. Jangan sebut cair. So kenapa B ni dulu? Dekat dindingnya. Dah, so dia adalah Jangan macam tu. Jangan. Kamera nampak. Putih dah. tak pasal. Depan dia. Ambil okey, Ambil. Macam mana? Tinggal tak pakai. Min macam doktor sih. Macam doktor. Pandang kamera cakap saya tak Min. Bau kan? Mel, apa jadi kalau kau kena naftalina? Mel, apa jadi kalau kau boleh bos. Oh ya, darah. Oh ya, boleh. Dah. Okey, awak boleh duduk tempat masing-masing. Dah siap kan? Ada yang tak sampai kan naftalina? Okey, pastikan tempat awak kemas dulu. Okey, pastikan awak punya papan putih tu dah terisi. Kalau dah selesai, boleh duduk. Yang kena buat Kita belum selesai. Okey, sekarang ni, okey, keluarkan awak punya kertas Q&A. Tengok dalam file, keluarkan kertas question and answer. Okey, dah keluar Sekarang ni saya nak
Awak akan bergerak ke kumpulan sebelah awak. So kumpulan satu kumpulan akan bergerak ke kumpulan dua akan bergerak ke kumpulan satu. Okey, kumpulan yang belakang pun macam tu juga. 3 dengan 4, 4 dengan 3, 5 dengan 6, 6 dengan 5, 7 dengan 8, 8 dengan 7. Tinggalkan awak punya papan putih. Bila awak datang kumpulan lagi satu, awak tengok keputusan eksperimen mereka. Dan pada kertas Q&A tu, mana kertas Q&A tu? Okey, saya nak awak tulis satu soalan yang awak nak tanyakan kepada kumpulan yang awak pergi tu. Okey, dan lepas selesai, biarkan kertas tu di kumpulan tersebut. Jelas? Jelas. Okey, kalau jelas awak boleh mula bergerak sekarang. Okey, tinggalkan jangan buat tu, awak sahaja yang bergerak. Okey, dan awak boleh bawa punya laporan untuk awak catat sekali awak punya pemerhatian kawan awak. Okey, bila awak pergi kumpulan kawan awak, pastikan awak tahu kawan awak buat eksperimen apa dan kenapa keputusan dia begitu. Jadi kumpulan ni buat eksperimen apa awak rasa? Takkanlah buat tak ready, so eksperimen tu dia nak okey, kalau awak perasan tadi kan mula-mula dekat dalam awak punya misi kan ada tulis bahan A dan bahan B, betul? Okey, ada kriteria bahan A, ada kriteria bahan B. So sekarang ni lepas awak tengok keputusan kawan awak tadi, okey, saya nak awak detect bahan A yang mana, bahan B yang mana. Maksud saya awak detect dekat awak punya kertas ni. A ni bahan apa, B ni bahan apa. Ni apa? Sifat A macam mana dia tengok? Okey, tinggalkan satu soalan untuk kawan awak. Okey, kalau dah selesai, awak boleh bergerak balik ke kumpulan asal. Okey, lepas awak selesai, awak boleh bergerak ke kumpulan masing-masing, kumpulan asal. Ini apa juga? Ini untuk soalan awak pegang pada kumpulan ni. Ini dah selesai. Okey, kalau dah selesai, awak boleh patah balik kumpulan asal awak. Okey, dan keluarkan exit ticket, isi exit ticket tu. Soalan Q&A tinggal pada kumpulan awak lawan tu.
Tak tahu. Okey, awak boleh keluarkan exit ticket dan boleh isi exit ticket tu dulu. Ini jawab. Okey, dapat terbalik ke? Ini orang jawab. Oh, masih ini kata. Kalau sebab ini security dia boleh tak balik kerja. Okey, kalau anda duduk di bawah, awak boleh isi exit ticket. Okey, kelas. Sebagai kerja rumah, okey, satu, saya nak awak siapkan laporan eksperimen awak. Yang kedua, balik nanti saya nak awak dan kumpulan awak selesaikan soalan yang kawan awak bagi tadi. Yang ni tadi So yang ini awak boleh bawa balik dan bincang dengan rakan-rakan awak. Untuk exit ticket, lepas awak isi, awak simpan semula dalam fail. Jangan terpegang bawah. Ini boleh. Ini isi balik dalam. Asal tak boleh? Bukan cakap kenapa tak boleh. Tak boleh boleh. Ini boleh. Tak boleh kaji. Okey, sebelum kita habiskan kita punya kelas hari ni, saya nak seorang buat rumusan apa yang kita dah buat dan apa yang awak dapat hari ni. Siapa? Haji nak. Siapa boleh? Haji boleh. Saya nak seorang untuk buat rumusan. Haji, Haji. Aziz, okey Aziz. Apa yang awak dapat daripada aktiviti kita hari ni? Saya cek GPT. Cuba buat sikit. Okey, dengan refleksi rumusan daripada Aziz. Sebahagian ion dia boleh berkonduksi elektrik dengan sebahagian kovalent punya takat lembu dia rendah. Betul tak? Okey, ada sesiapa lagi nak buat tambahan rumusan? Aziz. Apa yang awak dapat dan awak faham daripada eksperimen hari ni? Sebatian ion mempunyai takat lembu yang lebih tinggi berbanding sebatian kovalent. Betul? Yang buat eksperimen takat lembu betul ke? Sebatian ion mempunyai takat lembu yang lebih tinggi berbanding sebatian kovalent. Okey, step betul-betul tapi mereka improvekan kenapa daripada aktiviti hari tu. Boleh tunjuk tak bahan? Boleh tunjuk kat Rizal awak dapat. Kena angkat kan? Angkat, silakan. NG. Apa yang nak uji tamu? F dah sampai sini. Kita mau uji tamu siapa? Mana si yang takut? Yang ni naftalena, sebatian kovalent. Tengok dia dalam cecair, di dalam keadaan cecair bila dipanaskan. Leburan. Manakala magnesium klorida sebatian ion kekal berbejal bila dipanaskan. Macam mana kau perlu tadi pakai bahan A dan B kan? So tahu dari daftar A dan B pada apa? Yang mana satu ialah bahan A, yang mana satu ialah bahan B. Bahan ni naftalena. Pindah Selina. Sebab? Sebab apa? Sebab apa? Bahan B Melebur dan membutuhkan cecair tidak berwarna. Dia dah lebur terlebih dahulu, maknanya takat leburnya adalah Lebih rendah. rendah. Itu dia nak jawapan tu. Dia tak faham.
Okey, baik. Sekarang ni sebelum kita keluar daripada kelas, pastikan awak dah letak exit ticket awak dalam file. Okey. Lanyard nombor tu pun awak boleh simpan dalam file semula. Okey, nanti jangan bawa pergi kelas, tak orang ingat lupa standard. Okey. Question and answer ni awak bawa balik dan selesaikan. Okey, kelas seterusnya kita akan bincang jawapan untuk soalan yang kawan-kawan awak bagi. Okey, jelas? Jelas? Kalau saya tengok ramai yang lagi masih tak faham lagi sifat fizik sebatan ion sebatan kovalen. So tugas awak yang ketiga dekat rumah nanti, balik rumah sambil awak siapkan laporan awak, tolong fahamkan semula. Okey, sifat antara sebatan ion dan sebatan kovalen. Kenapa dia boleh kondusi kat elektrik? Kenapa dia boleh takat lebur macam tu? Okey, kenapa dia larut dan tak larut? Okey, jelas? Jelas. Okey, kalau jelas awak boleh kemas barang awak. Okey. Pastikan tempat awak kemas. Okey, jangan biarkan bahan dan radas eksperimen bersepah. Okey, panas sikit. Okey, barang-barang tu awak boleh letak balik dalam besin. Besin tu awak boleh letak dekat depan. Air boleh buang dari situ. Kalau bahan dia tak boleh keluar, awak letak di situ. Tak. Letak di situ. Air tu awak boleh buang situ. Bahan tu kalau boleh buang sini, buang sini. Kalau tak, awak letak tabung macam ni. Okey. Semua sekali letak balik dekat dalam file. Tak balik dalam file. Mana file? Yang ini sahaja yang awak bawa balik dan cari jawapan untuk soalan kawan awak. Exit ticket pun simpan dalam buku. Papan putih awak boleh padam dan letak semula di tempat asal yang awak ambil tadi. Segera dah 8.10 dari 9.10. Air tu awak buang dekat dalam bekas sisa bahan pekerja tu. Kalau sisa-sisa tak boleh buang, awak letak kat sini. Air buang dalam tu. Kalau dia dah bercampur, basuh letak balik. Tak letak je dalam tu balik. Okey, segera. Air buang je. Bom. Okey. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Surina. Okey. Whiteboard letak balik tempat saya. File boleh letak kat meja depan. Padam. Radas bahan boleh simpan semula. Radas simpan dalam serap. Yang itu boleh letak balik kat depan. Belum. Ada.